Tengah orang sibuk bercakap tentang Spider-Man dan The Odyssey yang sedang mencuri perhatian di box office. Nah, di China muncul pula sebuah filem animasi buatan sendiri yang berjaya mencuri perhatian dengan kutipan box office yang setanding. Dan yang lebih mengejutkan, filem ini bukan daripada studio animasi gergasi, bukan produksi dengan bajet yang luar biasa, malah ada panggung wayang yang terpaksa melukis sendiri poster filem ini menggunakan tangan. Filem tersebut ialah New Lie, sebuah animasi buatan China. Pada peringkat awal tayangan filem ini hanya mencatat kutipan beberapa ribu yuan. Namun keadaan berubah selepas orang ramai mula bercakap tentang animasi tersebut. Pada mulanya ramai pengkritik mengkritik kualiti animasinya. Ada yang menganggap pergerakan terlalu kaku dan hasil visualnya kelihatan seperti projek seseorang yang baru belajar menggunakan perisian animasi. Tetapi disebabkan kritikan itulah langsung mencetuskan perhatian. Orang mula berkongsi, orang mula membincangkan filem tersebut dan akhirnya semakin ramai yang datang ke panggung untuk melihat sendiri apakah sebenarnya membuatkan filem ini begitu pelik. Di sebalik filem ini, ia seorang pengarah muda bernama Zhang Yuming, dan yang lebih menarik, pembantu utamanya ialah ibunya sendiri, Sun Linfang. Mereka menghabiskan kira-kira 5 tahun untuk menghasilkan filem ini, hanya berdua, tanpa studio animasi besar, tanpa pasukan produksi yang ramai dan tanpa sokongan keuangan seperti produksi animasi arus perdana. Apabila filem ini mula mendapat perhatian, beberapa panggung wayang turut menggunakan poster yang mereka lukis sendiri. Poster tersebut kelihatan sederhana, tidak sempurna dan jauh lebih standard daripada poster filem profesional. Namun iroниnya, poster yang kelihatan paling tidak sempurna itu pula menjadi bahan perbualan di internet. New Lie akhirnya berubah menjadi fenomena box office yang mengejutkan. Tetapi bagi saya, kisah New Lie sebenarnya lebih kepada sekadar angka kutipan. Ia mengingatkan kita bahawa tidak semua kejayaan bermula dengan bajet yang besar, studio yang besar atau pasukan yang ramai. Kadang-kadang ia bermula daripada dua orang yang percaya pada idea mereka yang sanggup menghabiskan 5 tahun untuk merealisasinya. Dan beberapa banyak idea yang kita sendiri tidak pernah mulakan kerana takut hasil yang tidak cukup bagus, sedangkan mereka tidak menunggu kesempurnaan. Karya yang tidak sempurna tetapi berjaya dihasilkan jauh lebih bernilai daripada karya yang sempurna yang tidak pernah dimulakan. So, apa pendapat anda tentang perkara ini?